Hey guys, hari ni saya bawa korang shopping dekat kedai saya. Ramai dia nak tengok motor online kan? Okay, korang tengok video ni. Hari ni saya nak bagi tahu korang. Saya nak tunjuk korang motor apa, skuter apa yang sesuai untuk jalan dekat. Okay, yang pertama, W Motor EZ. Ini 125. Harganya start sampai 5,000 on the road. Ini skuter memang paling murah. Skuter baru yang paling murah. Okey, motor ni EZ 125. Lepas tu yang ini Panaria 125cc juga, memang sesuai untuk jalan dekat. Harganya 74 on the road. Okey, kalau korang nak memang murah punya motor, datang kedai saya tengok motor ni. Okey, motor ketiga W Motor Extreme 150cc. Harganya 76 on the road. Korang nampak motor ni ya, skuter ni memang bentuk dia tak macam famous sangat, tapi special untuk saya. Motor ni dia punya design special. Motor ni dia punya design, dia nampak macam Naga 155. Nanti saya akan tunjuk Naga 155 bagi korang tengok. Okay, yang seterusnya Vario 125. Okay, kalau korang beli motor ni, motor ni 73 on the road. Kami tengah buat promosi Vario 125. Kalau korang nak tengok, nak beli motor ni, korang kena cepat-cepat grab lah. Datang kedai saya, tengok motor ni. Warna apa yang kita ada dalam kedai ini, warna hitam merah. Matte lah. Ini matte merah. Ini pink. Okey, pink ni ramai perempuan lah dia cari warna pink. Hanya Vario 125 ada warna pink saja. Okey, dengan warna biru putih. Ini metallic. Hanya ini dia pakai matte. Ini warna gold lah. Ini tinggal sebiji aja. Kalau korang nak tengok, nak beli, ini tinggal sebiji aja. Ada satu last warna silver. Ini metallic juga. Dia bukan matte lah, metallic. Ini warna silver hitam. Dia punya stripe warna emas lah, warna gold. Yang seterusnya Honda Beat 110. Ini harganya 6388 on the road. Warna apa yang kami ada dalam kedai kami? Ini warna hijau. Ini metallic lah. Ini yang baru punya. Ini matte. Kamera dekat sikit. Ini matte. Nampak? Ini memang lawa dia punya color sebab dia matte. Warna putih, metallic warna biru, metallic warna hitam. Semua warna ada dalam kedai kami. Okay, yang last SYM Naga 155cc 154 kata silap. Okey, harganya 8,900 on the road. Okey, tadi saya ada kata kan, dia punya bentuk dia macam extreme. Okey, ramai kata dia punya bentuk dia tak complete. Tapi ramai dia datang kedai saya, dia tengok motor ni, dia kata, motor ni dia punya bentuk memang sangat tadi ada satu customer dia datang, dia kata dia punya bentuk sporty. Dia datang tengok, dia kata sporty. Yang apa special dekat motor ni? Korang nampak dia punya sisik. Itu sebab nama motor ni Naga. Guys, ingatlah, kami bukan setakat jual motor saja, tapi kedai saya ada pusat servis. Jadi kalau korang beli motor dengan saya ataupun tim saya janji kalau motor ada masalah, saya ataupun tim saya akan bertanggungjawab sepenuhnya. Kita jumpa nanti. See you guys.